Hari ketiga ni pun penyebab kenapa Ami nak repeat Osaka lagi. Sebab Ami nak naik chairlift dekat Amano Hashidate. Ami pergi sendiri je naik train guna Kansai What Pass. Dah termasuk dalam pass. Tapi korang kena reserve seat dulu. Korang boleh juga naik bus guna package Klook. Tapi kita orang nak take our own time. And kita orang nak gunakan pass tu secukupnya. Perjalanan 2 jam daripada Kyoto Station. Time ni pergi 8.30 sampai orang 10.30 macam tu. Sampai-sampai je dapatlah Sakura Layu macam ni. Jadilah daripada tak ada. Kansai White Pass tu dah termasuk attraction kat sini. Kita tambah dalam RM30 daripada harga asal. Tapi redeem dulu tiket dekat kaunter train ya. And banyak attraction yang dah termasuk dalam pass ni. So sangat jimat tambah RM30 tu. Tapi time ni kita orang mula lambat. Mula dalam 12 petang macam tu. Sebab tiba-tiba internet problem pula. So pergi cafe and ambil wifi kat situ. And then settlekan masalah internet ni. By the way, satu benda yang korang kena take note. Chairlift yang korang selalu nampak kat TikTok tu selalunya dekat tepi terrain ni je, dekat dengan terrain. Tapi kalau korang ambil pass ni, chairlift yang lain tau, dia tak cover chairlift yang famous tu. So kalau korang ada niat nak naik chairlift je, tak nak pemain theme park dekat atas tu, korang beli je pass ni and jalan jauh sikit ke arah sana. Ambil map ni siap-siap kalau korang takut sesat. Chairlift yang jauh sikit ni dia dah termasuk dengan ferry juga. So korang boleh naik ferry dekat sini. So kita orang decide naik je ferry kat sini. Dekat Inafune nanti dah tak payah naik ferry dah. So tak adalah rushing kan. Sampai sini korang just tunjuk je tiket korang and then masuk je free. Dan apa lagi terus naik atas sebab kita nak bagi makan siga. Dari sini nampaklah pemandangan Amano Hashidate daripada ferry ni. Memang cantik. And jangan lupa bawa snack sebab kita boleh bagi makan burung. Perjalanan atas ferry tu dalam 15 minit macam tu je. So memang sempat and take your time untuk bergambar kat atas tu. Bila turun ferry je korang akan terus nampak chairlift daripada bawah ni. Kita orang so excited sebab finally sampai juga kat sini. And again, masuk-masuk je korang tunjuk je tiket tu, tak perlu bayar apa-apa and korang boleh naik and turun unlimited. Kalau korang nak naik chairlift yang famous yang dekat tepi terrain tadi tu, korang kena bayar lah banyak kali kalau korang nak ulang-alik. And pass ni cover juga monorail yang kat tepi ni. And ni lah chairlift yang Ami idam sangat nak sampai. Dulu Ami pelik macam mana chairlift ni boleh tak ada any pagar langsung. And rupanya tak seram pun guys, tak tinggi sangat pun. And dari sini pun korang boleh nampak dia orang punya bridge to heaven katanya. Nampak tak kat tengah-tengah tu macam ada laluan kan. Inilah dia orang punya landmark untuk Amano Hashidate. Memang cantik dekat atas. And guna pass yang sama juga untuk naik bas untuk ke atas. Sebab kat atas ni macam ada temple tau. Tapi kita orang pergi je lah dah halang free. And kena naik tangga untuk tengok dia orang punya main temple. Tapi kita orang tak naik. So kita orang just lepak je dekat bawah ni and kat gambar je dengan pagoda kat sini. Cantik juga. Kita orang memang tak lama tau sebab kita orang nak kejar time untuk pergi ke Inafune pula. Inafune take time 1 jam tau. So kita orang terus turun and then ambil bus pula untuk ke Inafune. Dah turun macam biasa kena cari pula bus stop mana ke Inafune. Tapi tanya orang guys, orang memang akan tunjuk. Dia orang ni memang baik. Time ni dah pukul 3 dah tau. Nasib baik lah tak sesat and naik bus yang betul. And yes, bus ni pun free kalau guna pass tu. Sangat-sangat jimat. Sampai sini je terus nampak pemandangan laut tu. And Inafune ni sebenarnya kampung nelayan. Banyak rumah dekat atas air. Kalau korang ada kesempatan, pergilah ambil hotel kat sini and stay 1 malam at least. Sebab memang sangat menenangkan And Ami perasan banyak tempat spot bergambar yang diorang dah tutup Apalah korang buat sampai kan diorang tutup jalan tu. Kawasan ni banyak sangat tempat yang korang boleh jalan. So take your time, jalan-jalan and cari tempat spot yang cantik untuk bergambar. Tengok air dia sangat-sangat jernih. Rasa nak mandi babe. How I wish Ami tinggal dekat perkampungan yang setenang ni. By the way, kedai macan ni orang putih yang buat. Maybe sebab tu macam dia tak sedap. And kat sini 7 malam tau train terakhir. So jangan terlepas train. Kalau tak korang merempat lah kat Amano Hashidate tu. Time ni yang kita orang je dalam train ni babe. Memang heaven. Sampai-sampai dalam malam, balik hotel dulu. Pukul 12 malam kita orang keluar balik pergi Donki. Sebab hotel kita orang dekat dengan Donki. Macam kena rasuk kat dalam ni. Banyak sangat benda tapi bagi Ami mahal. And kedai Donki ni bersepah tapi tetaplah membeli sesuatu ya. And kita orang end our day pukul 3 pagi. 3 pagi ni lah kita orang berjalan around 15 ke 20 minit macam tu. Sumpah seram gila. But Alhamdulillah tak jadi apa-apa. So kalau korang nak jalan seorang-seorang baca doa baik-baik. Let's go tidur and balik. So